Kalau kita mampu berkorban seekor lembu secara perseorangan, seorang-seorang, berbanding dengan berkongsi lembu 7 orang, maka afdal kita korban seekor lembu seorang-seorang. Pasal apa? Kerana daging lembu tu seorang-seorang tu milik kita, maka kita dapat bersedekah lebih. Itu afdal, maka pahala pun banyak. Yang kedua, kalau kita seorang diri mampu berkorban seekor lembu, pada masa yang sama mampu juga berkorban 7 ekor kambing, maka afdal kita berkorban 7 ekor kambing berbanding dengan berkorban seekor lembu. Alasannya kenapa? Kerana dua. Yang pertama, kerana mengorbankan 7 ekor kambing lebih banyak melakukan penumpahan darah, dan juga daging kambing itu lebih sedap daripada daging lembu. Dan yang ketiganya, kalau kita boleh mengorbankan seekor binatang jantan, maka ia lebih afdal daripada mengorbankan seekor binatang betina. Alasannya kenapa? Kerana daging binatang jantan lebih sedap daripada daging binatang betina. Kemudian korban binatang yang gemuk, korban binatang yang gemuk lebih afdal daripada mengorbankan binatang yang kurus. Kalau kita mampu dua-dua tu, maka korbanlah binatang yang gemuk, kerana binatang yang gemuk dagingnya lebih banyak, dan lebih banyaklah orang-orang miskin dapat menerima sedekah korban kita tu, dan kita akan mendapat pahala yang banyak. Yang kelimanya, dalam senarai binatang yang banyak tu dia ada banyak warna, maka afdal kita mengorbankan binatang yang berwarna putih. Jika tiada binatang yang berwarna putih, kita pindah kepada warna yang kedua, iaitu warna kuning. Kemudian tak ada warna kuning, pindah warna yang ketiga, kelabu. Kemudian pergi warna yang keempat, merah. Jika tiada warna merah, ambillah binatang yang berwarna campuran, hitam dan putih dan sebagainya. Dan warna yang terakhir adalah warna hitam. Itulah sikit cara kita nak ambil afdal korban binatang itu. Tapi kesimpulannya, dalam banyak binatang tu, afdal, paling afdal kita korban pada seekor binatang tu, dia jantan, berwarna putih, dan sahih badannya gemuk. Wallahu alam.